selepas sembelihan tu berlaku, Okey. daging tu dijual pula. RM50 satu ekor. Macam mana enta tahu dia jual? Depan mata jadi. Depan mata anak. Oh, Klien ada kat sebelah ni. dan dia jual depan klien? Depan klien. Kenapa dia buat macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Kembali ke Recharge Business with Purpose. Now di episod yang ke-8. Hari ni pun kita akan cakap seorang lagi lah tetamu yang istimewa. Ni mungkin istimewa untuk saya lah. Which is partner saya sendiri. Muhammad Rashid. So, selamat datang ke podcast Recharge Business with Purpose. Terima kasih, Syah. Ana selalu kita orang bahasakan diri kita orang Ana Enta je. So saya akan bawa mood itu juga dalam podcast ni. Basically boleh saya katakan bahawa saya pun tak berapa nak kenal dengan partner saya ni. Dia sangatlah misterius, sangatlah perahsia. So mungkin Rashid as a start ni kita nak kenal Rashid ni siapa. Dulu belajar dekat mana? Ana dengar Enta belajar dekat Terengganu lah, dekat sini lah, dekat US lah, dekat Mekah lah. So cerita sikit background. Study dulu ke atau latar belakang sikit. Seorang Rashid ni. Okey. Seketul lah besok kita Seketul Rashid. Rashid. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali sekali terima kasih banyak untuk jemputlah podcast ni. Alright. Okey, seorang Rashid lah. Basically Ana di sekolah rendah dulu sempat di dua tempat lah. Yang pertama di Pulau Pinang. Oh, Penang. Dan yes, Oh, Pulau tu Pinang. pun saya baru tahu juga. Sekolah Kemudian darjah 4 pindah ke Sarawak, Kuching, Sarawak. Oh, okay. Jadi bersekolah di SK Satriajaya, BDC, Kuching. Penang? Penang di Sungai Gugur. Oh, okay. Sungai Gugur, Sekolah P. Ramlee. Oh, okay. Alright. Alright. Kemudian sekolah menengah, masuk Form 1, masuk Tafiz di Kuala Terengganu, madrasah. Habis khatam, kemudian masuk sekolah biasa lah, sekolah menengah biasa untuk SPM. Faham. Khatam tu 30 juzuk? 30 juzuk, Oh, alhamdulillah. di Terengganu? Di Terengganu, Kuala Terengganu. Okay. Apa nama pondok tu? Madrasah Quran Kubang Wujud. Oh, okay. Agak antara yang top jugalah. Di Malaysia antara yang top jugalah. Oh, okay. Tapi untuk pengajian Islam saja dan dia tak ada SPM situ. Okay. So di sana sampai Masa di sana 5 tahun. 5 tahun? Ana Mana? 5 tahun. SPM? SPM sekolah lain. Oh, SPM pula lepas tu? Lepas tu SPM di Kelang. Oh, di Kelang pula. What is the reason pindah? Memang suka merantau ke atau memang Itulah, family ke? dia dari kecil dididik untuk merantau. Oh, really? Itu yang besar-besar ni suka berjalan. Tapi the real reason adalah sebab family memang Ayah masa tu mengajar sebagai pensyarah. Oh, ayah So lecturer. masa tu masa Penang tu di USM. Okay. Kemudian dapat offer di Unimas Sarawak. Unimas Sarawak. So habis kontrak balik ke Penang dan pindah ke UIA. Okay. Tapi masa di Terengganu tu, masa tu ayah pindah-pindah Enta tak ikut lah? Tak ikut lah. Okay, so Umi fokus masa di tu memang Terengganu. di UIA. Ya, betul. Okay, then further macam mana boleh end up di Mekah? Itulah Apa lagi dia, route peta dunia yang Enta lalu? cerita dia kalau orang dengar ni macam betul ke ni, betul ke? Itu yang kita nak tahu tu. Okay, lepas SPM actually Ana dah pergi ke US. Lepas SPM pergi ke US? Sambung Sambung belajar? belajar okay. di US. Dah duduk setahun setengah di US. Course? Tapi course masa tu buat pre-medic. Pre-medic? Uff. Ana baru tahu hari ni. Okay. Kemudian Pre-medic setahun setengah di US. To be a doctor lah ke macam Betul lah, tu jadi doktor lah. Okay, menarik. Tapi kita tak nak tahu itu orang kata plan sendiri lah. Tapi itulah orang kata kita boleh merancang, tapi sebaik perancang adalah Allah. Kemudian selepas setahun setengah di US, dapat offer di Ummul Qura Mekah.
Tapi US tu which part of US to be Di exact? LA, Los Angeles. Enta seorang duduk situ ke atau Ada macam abang. family? Oh, Dia jaga. okey. So duduk Berapa sekali dengan lama abang. di US? Setahun setengah. Okay, then why you decide to Umur Kurok? Itulah dia. Selepas dapat offer, bincang dengan family, dengan ayah, dengan mak. Family decide kata pergi Umur Qura lah, pergi Mekah. Tempat yang lebih baik dan offer yang lebih bagus lah. Tapi tu pada anak dua macam mana? Dua keadaan yang berbeza. Betul. US, Western dan Middle East. Tu yalah enta background dekat pondok mungkin, tapi memang ada cita-cita lah nak jadi ustaz ke apa ke. Tak ada langsung. Memang tak ada. Memang purely belajar lah. Memang purely Untuk belajar lah. Dan yelah, kita dah spend masa setahun setengah. Actually dah seronok dah pun. Setahun setengah lah. Kerja sambil belajar apa semua kan. Masa tu dah kerja dah? Masa LA? tu dah kerja. Ada kerja part time. Oh, okay. Kena kerja untuk bayar sewa rumah apa semua tu. Kerja apa masa tu? Masa tu part time business administrative. Dengan company lah. Dengan company American Palm Oil Malaysia. Dahsyat. Dahsyat. You actually excellent student juga lah Tak pandai Tak kan? juga tak. Tapi direzekikan sampai ke sana. Oh, okay. Right. Ini macam mana boleh come across offer di Umur Kurok tu? Enta apply ke? Apply selepas SPM tu, sebelum fly ke US kita Memang ada apply. Memang ada apply. So, actually application dia sangat-sangat mudah. Kita just isi borang, sediakan semua dokumen lah, requirement tu, dan hantar sahaja. Apa yang drive untuk apply tu? Macam ayah bagi tahu ke atau enta? Ayah mengharap sangat lah. Okay. Untuk Bidang yang Umur Qura ni ayah mengharap sangat lah. Sebab ayah ada kenalan di Universiti Mekah masa tu, Dr. Abdul Aziz. Okay. Dia rajin setiap tahun akan datang ke Malaysia. I mean a friend of your Yes. dad lah. Okay. So dia So berharap bila dia lah. bercerita apa semua tu, ayah mengharap lah dia seorang yang sampai ke sana. I think that is the nature of pendidik kan. Dia orang suka lah nak anak ataupun family members tu rapat dengan ilmu what so not. Yalah. So for that reason you apply juga di Umur Kurok and you further kepada LA meanwhile menunggu benda tu. Betul. Tapi actually masa hantar application tu tak ada apa-apa harapan pun. Kita just anak sendirilah just nak sedapkan hati ayah je. Tak ada intention lah. Tak ada intention pun. Sebab tu tak pada ada saya apa semua. being a normal Anak anak kan. Penuhkan cita-cita orang tua kita ni benda yang biasa lah. Okay. Macam mana life duduk dekat LA? How do you find? life duduk LA lah. Enjoy lah. Enjoy lah. Best lah. Enjoy lah. LA kan? LA lah. Betul mak ayah tak ada. So, macam tapi duduk dengan abang lah still lah. Okay. Duduk dengan abang. Tapi banyak bentuk boleh belajar lah. Sebab daripada situ kita belajar untuk berdikari, belajar untuk bekerja, susun waktu kita, management, time management. Lepas SPM dalam US tu dalam 18, 19 kena kerja dekat negara orang sambil belajar lah. Tapi banyak benda lah boleh belajar. Time management, duit kita sendiri macam mana. Yalah, kena bayar sewa rumah, dia makan lagi, dia apa semua. Oh, you didn't stay with your brother? Duduk dengan abang, Okay. still bayar sewa juga. Bayar sewa juga. Maknanya Sebab tak sewa ada beli. kemudahan lah. Okay, alright. So peluang untuk berdikari tu lebih tinggi. So bila application Umur Kurok tu sampai, how you decide actually? I mean tinggalkan pelajaran yang dah mungkin separuh. Okay, berat juga sebenarnya tinggalkan pelajaran. Yalah, dah belajar setahun setengah, dah pergi exam semua. Bila bincang dengan family, istikharah apa semua, kita nampak pilihan family tu lebih bagus lah. Memang niat masa tu memang nak berkhidmat, nak tunaikan hasrat mak ayah saja. Mak enta pun memang berharap sangat. Berharap lah. Mak enta lecturer juga? Tak ada, suri rumah. Okay. So lepaskan pengajian dekat US tu, pergi ke Saudi. Berapa lama tu to decide tu ni? Sekejap je. Actually dapat offer bulan 12. Bulan 1 dah kena balik Malaysia buat urusan, dan bulan 2 dah fly ke Saudi. Okay.
Then fast forward berada di Saudi, sampai di Saudi, yalah kita kata tanah haram ni, apa journey yang ada dekat sana pula? Dan apa course yang you ambil? Bagaimana kehidupan kat situ? Okay. Sangat-sangat berbezalah. Yalah pernah duduk US, kemudian Ah. duduk pergi Saudi kan. Course masa tu yang ditawarkan adalah Bahasa Arab Pendidikan. Belajar bahasa Arab untuk mengajar bahasa Arab. So basically sepatutnya sekarang ni kena mengajar bahasa Arab, tapi sebab tak minat. Oh, okay. Jadi itu put aside orang kata. Tapi alhamdulillah habis mengaji, Okay. belajar apa semua. Berapa tahun itu? 7 tahun di Saudi. Degree asyik? 2 tahun diploma, Okay. 4 tahun degree, kemudian setahun tu cari pengalaman. Okay, Ada 7 duit Saudi. tahun Tu dari tahun bila tu? Plus minus. 2009. 2009. Tahun pertama di Saudi 2009, 2016 baru balik Malaysia. 2016 baru balik Malaysia. Okay, So alright. masa mula-mula awal sampai di Saudi tu memang kena buat diploma full lah, 4 semester, 2 tahun. Enter campus mana? Di Mukarram Aziziyah, Aziziyah. Makkah. Dia ada beberapa campus. Betul. Ada Untuk berapa campus? sekarang ni latest di Aziziyah ada, dan di sebelah Arafah tu ada. Okay. Di Tanah Halal besar lah juga ada. tu. Dan kampus perempuan pun ada juga dekat dengan Zahir. Okay, alright. So dekat situ 2009. Macam mana, adakah duduk dekat pondok lepas tu pergi ke Saudi ni, dia ada membantu apa-apa? Ada membantu, dia 50-50. Okay, yes. Mungkin sebab suasana pondok tu orang mengaji apa semua, kita rasa okey lagi lah. Tapi dari segi kita punya struggle untuk belajar tu penat jugalah. Sebab anak sini tak ada basic Arab. So bila sampai ke sana memang kena ambil push sikit lah. kena ambil full course punya diploma 4 tahun. Sebab usually Malaysian kalau dapat offer ke Saudi, dia boleh skip beberapa semester. Ada yang masuk semester 4, ada yang masuk semester 3. So tak lama lah untuk diploma tu, setahun setengah ataupun setahun. Tapi Ana Almin sendiri memang dia 2 tahun diploma, kemudian sambung degree 4 tahun. Kalau Ana boleh tanya, why Mekah compared to Madinah? It's just because of your father ke? Atau memang you pun rasa preference adalah Mekah instead of Madinah? Madinah pun not bad juga universiti dia. Betul. Cuma application tu memang hantar ke Mekah saja. Mekah saja. Dan Mekah masa tu memang tak perlu interview. Kalau offer Madinah, basically siapa yang dapat Madinah perlu ada interview session lah. Faham. Okay. Apa yang interesting masa belajar? Masa belajar? Okay, masa belajar ni sebab since duduk kat Mekah, apa yang menarik? boleh jumpa ramai orang actually. Macam-macam orang lah? Macam-macam orang. Saudara mara, kawan-kawan datang, tempat yang memang orang akan pergi macam mana pun. Okay. Dapat jumpa. So orang kata rindu kepada Malaysia tu tak terasa sangat lah. Kita ada kawan-kawan datang, family semua. Jemaah especially? Macam orang lah datang sebagai jemaah umrah, haji. Okay, faham. So life dekat situ daripada 2009 tu memang belajar saja atau apa? Okay, 2009. Sebab dekat LA entah kerja part time juga kan. Betul. Ada benda tak buat? Okay, jadi bila dekat Saudi ni pun sebab dah terbiasa dengan kerja, jadi orang kata gatal lah. Cari kerja Cari pasal lah. So belajar dengan senior-senior ni macam mana nak menaikkan kambing masa tu. Tahun pertama 2009. Right. Okay. So this is very interesting. Ni yang Ana betul-betul nak tanya ni. Sebab kita pun ada kawan-kawan lain juga, Mekah, Madinah, student-student dan sebagainya. Biasanya student Malaysia ni dia terkenal bukan buat bisnes kambing sebenarnya. Dia lebih bisnes bawa orang mutawif ni. Betul. Why actually at the first place you decide untuk buat kambing korban sunat ni instead of benda yang norm orang buat, macam bawa jemaah? Okay, dekat situ actually Ana dah dictate apa kelemahan Ana. Macam Ana sendiri tak pandai bercakap. Okay. So kalau nak menjadi seorang mutawif untuk membawa ziarah,
kena pandai bercakap. Hmm. Ana tak minat. Okey. Sebab tu habis mengaji pun tak mengajar, buat Okey. bisnes. Okey. Jadi bila tak pandai bercakap, nak kena cari option lain, macam mana nak Okey. berniaga. So Okey. cari benda lain lah untuk menjual. Ha. Memang boleh katakan banyak benda Ana jual sepanjang kat sana. Kurma pernah jual, mi atar pernah jual, tasbih pernah jual, baju pernah jual, kambing pernah jual, lembu, unta pernah jual. Okey. So banyak benda lah. Jadi bila kita tahu kekurangan sendiri, Okey. kita tahu apa yang kita patut buat next step tu. Okey, alright. Itu masa 2009 dah mula ke atau? Dah mula tahun Oh, ya? Ha. Wow, okey. Makna okey. Since Enta mention Enta tak pandai bercakap kan? Then macam mana buat sale? Macam mana jumpa orang? Macam mana first sale tu, macam mana you penetrate? Okay. First sale tu actually kena beranikan diri lah. Kita belajar dari senior, macam mana nak berusan kambing ni apa semua. Okey. Lepas tu cari prospek masa tu. Kena langgar je lah orang kata. Tebalkan muka, offer kata saya ada buat servis sekian-sekian kambing apa semua untuk musim kurban, akikah apa semua. Jadi beranikan diri. Memang tahun pertama tu hasil tak tinggi dalam seingat Ana masa tu dapat dalam 20 lebih ekor saja untuk tahun pertama. Oh, 20 Korban ekor. tahun 2009. Okey, 2009. Okey. Tapi nak berbanding dengan orang lain masa tu memang dah banyak lah. Tapi sebab Ana kata tahun pertama baru nak belajar. Tapi ada hasil juga, alhamdulillah. Okey. So Ana fast forward sikit 2009, then Enta dah start perlahan-lahan dengan bisnes ni. So macam mana tercetus idea My Korban ni, dan how do you develop the company? Macam mana betul-betul seriously nak involve dalam bisnes ni? Okey, macam Ana kata tadi 2016 balik Malaysia. Okey. So bila dah balik Malaysia tu actually Ana dah bekerja dengan satu travel agency. Bulan 4 masa tu, masa start kerja. So bila dah rapat masa tu haji bulan 9, perasaan ni rasa tak ada nak duduk. Sebab kebiasaannya sepanjang 7 tahun lepas tu, daripada 2009 sampai 2016 Ana biasa bermain dengan kambing masa tu. Tapi bila dekat Malaysia ni rasa macam Kosong lah. tak seronok lah, macam tak seronok. Okey. So beritahu bos masa tu, bos saya nak cuti sebulan. Cuti Dengan sebulan. company yang you Dan kerja tu? company tu lah, travel agency masa tu, kata nak cuti sebulan, nak pergi Mekah. Nak buat apa? Nak main dengan kambing Oh, lah. nak main dengan kambing. Okey. Oh, betul-betul rindu dengan kambing rupanya. So dalam masa terdekat tu memang beli tiket. Ni 2000 sorry? 2016. 2016. Masa Terus tu beli My tiket. Korban dah ada. Ni dah set up belum lagi lah. Belum. Masa tengah kerja dengan orang kan? Macam mana nak cerita macam mana rindu dengan kambing tu. Rindu. Okey. 2016 beli tiket dan dapatkan visa haji masa tu. Alhamdulillah dapat dan terus fly duduk sebulan sana. Okey. Itu Itu musim haji lah. Itu musim haji. Dah uruskan. Masa tu ada korban? Ada lah. Korban masih ada. Okey, bila dah balik Malaysia tu basically customer semua kita dah let go. Tapi masa tahun 2016 tu memang nak cari balik customer. Okey. Cari customer baru. Kena cari baru. Kena cari betul lah. Kalau tak nak jual macam mana kan. Cari customer baru. Alhamdulillah dapat hasil dia sama macam sebelum nak balik. Walaupun customer baru, database semua baru, tapi hasil dia sama banyak macam sebelum tu. Jadi bila dah sebulan kat sana, balik Malaysia, baru terfikir since benda ni memang Ana suka buat, why not You register really je enjoy apa-apa buat lah. benda ni lah. Itu yang decide untuk register My Korban. Okey. 2017. You mention just now, hasil dia sama macam before you balik. What do you mean? Volume masa tu bukan 20 ekor lagi lah. Berapa masa tu? Bukan 20 ekor dah lah. Kalau boleh share. Masa tu dah beribu ekor lah. Beribu ekor? Beribu ekor. Ni untuk kambing lah. Untuk kambing. Tu agaknya yang rindu sangat tu agaknya kan. Sampai beribu ekor, rindu lah. Berapa ribu Syed kalau boleh share pada 2016 lah. Tak silap Ana dalam almost 4,000 ekor. Almost lah. Okey. Untuk musim haji sahaja. Untuk sebulan. Untuk tempoh yang Ana pergi sebulan tu sahaja. And this at this particular moment ni, you kena start balik sebenarnya daripada zero juga. Betul.
Sebab bila What dah happened berkeputusan, actually? Kenapa kena start balik? Apa yang jadi? okey, dia dah jadi macam satu adat turun-temurun. Setiap kali yang nak balik ni, kami ni, Ha? yang dah habis mengaji nak balik, Ha. akan pass bisnes tu kepada junior. So Oh. basically 2016 masa Ana balik tu, Ana dah pass bisnes kepada junior masa tu. Enta pun membuat tradisi tersebut. Kita ikut je. Okay, so bila enta serah tu dengan meaning that enta tidak akan patah balik dan buat benda ni. Betul. Mindset masa tu memang nak balik Malaysia, Itu nak tradisi dia. tradisi lah. Tak ada terfikir nak pergi balik untuk buat bisnes, tak ada. Tak ada maknanya sambung ke apa. Memang itulah tradisi dia. Student-student mana pun pass over and continue, junior continue. Macam tu. Betul. Okay. Alright. Faham. So, bila you have to start again, what's the challenge? Selain daripada kena cari klien baru. Okay, challenge dia penat sikit lah. Sebab kita start pada zero basically. Cumanya boleh achieve dalam tempoh sebulan sebab blueprint tu dah ada. Kita dah Ana sendiri dah tahu bisnes tu macam mana. Cuma perlu cari customer je. Apa titik terendah masa buat bisnes ni, kambing ni? Titik terendah. Enta pernah paling teruk enta pernah encounter? Okay, paling teruk pernah encounter event peristiwa yang enta kalau boleh share. kena tipu lah. Okay. Tipu yang macam mana? Tipu. Ana ada masa tu, hari kejadian masa untuk korban tu, Ana bawa customer, bawa klien untuk uruskan dia punya korban. Jadi selepas sembelihan tu berlaku, daging tu dijual pula RM50 satu ekor. Macam mana enta tahu dia jual? Depan mata Ana. Klien ada kat sebelah ni. Dan dia jual depan klien? Depan klien. Kenapa dia buat macam tu? Itu Dan klien ni berapa ekor disembelih? banyak masa tu. Klien daripada Thailand. Apa perception kepada enta pada masa tu? Masa tu memang Ana terduduk. Sebab tak tahu nak explain dekat klien apa yang berlaku. Benda tu jadi spontaneous. Enta pun tak anticipate benda tu. Betul, memang tak dijangka benda tu. Selepas sembelih memang dijual kambing tu dengan harga RM50 satu ekor. Dijual masa tu juga. Jadi bila kita masuk campur macam lah, ni kata tak boleh, ni dah deal apa semua, jadi kecoh lah masa tu. Tapi Ana lebih fikirkan si klien ni. Nak macam mana nak explain dekat dia apa yang berlaku. Kita kata kita buat benda ni dengan penuh tanggungjawab apa semua kan. Tapi berlaku sebaliknya. Satu penipuan lah. How they encounter masa tu? Masa tu memang kita decide kita sembelih baru. Subhanallah. Kenalah, terpaksa lah. Sebab by right sembelihan tu sah. Korban tu sembelihan tu sah. Cumanya customer tak happy lah sebab dijual nampak depan mata. Jadi kita decide kita sembelih baru, kita terus buat agihan. Subhanallah. Kita tak yalah, terpaksa tanggung rugi. What happened to that supplier? Supplier tu memang kita stop. Lah. Dia memang last. Tapi ni enta memang tak jangka lah, luar jangka lah. Luar jangka terjadi lah. Padahal supplier tu dah lama, quite few years dah kita collaborate bersama. Faham. See, if I can dive in sikit kepada isu ni, because dia very sensitive issue kan. Dekat Malaysia ni pun banyak lah orang cakap pasal scammer lah, apa senat. But by knowing you, kita pun dah kawan lama kan. Di My Korban ni, what is the principle that enta pegang untuk macam tadi lah, amanah kena sembelih baru. Senat tu macam mana? Okay, untuk di My Korban, since kejadian tu berlaku depan mata, pengalaman lah, pengajaran untuk kami belajar apa semua, kita decide satu SOP dan kita tetapkan report tu sendiri. Kita ada satu SOP lah untuk report tu sendiri. Angle macam mana kita nak, gambar macam mana kita nak, video macam mana kita nak. So daripada situ kita boleh check sama ada berlaku penipuan ataupun tak ada. Dan Alhamdulillah setakat sehingga hari ni lah, start daripada 2016 Ana start My Korban, 2017 sorry, sampai sekarang tak ada isu lagi dari segi report. Mana customer yang terima report tu memang tak ada isu lah, Alhamdulillah. Faham. Enta buat daripada 2009 dan 2016-2017 baru daftar. Macam mana terfikir idea dan nama My Korban tu, dan siapa
yang jadi pushing factor kepada tertubuhnya My Korban ni? Okey. I mean, some Berkenaan dengan history lah. nama dah. Nama dan bagaimana tertubuhnya My Korban lah. Actually kita ada mentor yang sama. Oh, okay. We share the same mentor lah. Alah, Hana baru tengok podcast tu pagi tadi. Okay. Maknanya kita akan mention dia lagi sekali. Kita akan mention. Itu terpulang dengan Intan lah. Okay. So Musyid ada panggil Ana. Okay. Dia kata Anta memang buat benda, Ana memang buat benda ni setiap tahun. Dia kata why not teruskan je lah. Fikirkan satu nama dan daftar satu syarikat proper lah. So Ana ambil masa jugalah. Maknanya kaedah yang kena kat Ana tu kena kat Intan juga lah sebenarnya. Betul. Sebiji. Sama. Subuh juga ke? Bukan. Itu bukan subuh. Okay. Alright. So dia yang initiate. Lepas tu macam mana? Dia just bagi semangat lah. Bagi semangat dan dia explain lah. Sebab yelah basically Ana tak faham sangat berkenaan dengan syarikat dia apa semua. Okay. You pun start from zero lah. You bukan background business. Bukan. Okay. Itulah background belajar benda lain kan. Bisnes. So ambil masa juga fikir nama My Korban dan daftarkan Sdn Bhd. Dan itulah sampai hari ni masih berjalan. Okay. Alright. So 2017, sekarang dah 2026. 9 tahun. So this is a Sdn Bhd. Sdn Bhd. Okay. Alright. If Ana flip through My Korban punya profile kan, Ana tengok ada siap dengan akad lah, siap dengan syariah punya cert dan sebagainya. Apa benda dan apa tujuan dia? Ana tengok company lain tak ada pun. Okay. Tujuan dia adalah kita nak, sebab bila dalam industri ni very very niche. Kita dah tahu benda tu satu service tu. So very niche. So bila dealing with customers ni, akan adalah macam-macam soalan dari segi akad, dari segi jual beli macam mana. So jadi bila timbul persoalan ni ataupun keraguan ni, itu yang datangnya kita perlu dapatkan jenis akad. Kita kena explain lah benda-benda macam tu. Itu yang gunanya kita ada internal syariah officer. So nak dapatkan compliance tu. So di endorse oleh siapa dan macam mana proses? Okay, untuk My Korban hari tu kami endorse kepada Sahibul Samahah Mufti KL lah. Mufti KL sekarang ni. Okay. Alright. So dia yang bagi endorsement juga. Betul. In fact sebenarnya Ana pernah run through juga Sahibul Samahah Mufti Pening pun pernah Ana hantar dokumen tu ke Sahibul Samahah Mufti Pening pun dia kata it's quite convincing lah sebenarnya. So kudos to tim My Korban lah sebenarnya buat inisiatif macam ni. Yalah, sebab bila kita dah tahu in and out business tu, so it's easier lah untuk kita. Because every year kita kalau nak musim haji je ada 2-3 benda lah yang akan appear dekat social media. Pertama adalah kalau dulu until now pun kita ada Badal Haji punya servis juga. Kalau kita baca dia orang selalu sebut ni Badal Haji was not. Lepas tu korban ni pun orang sebut juga ada yang betul ada yang tak betul so not kan. But My Korban punya direction sebenarnya nak bagi servis ni kepada especially kepada jemaah dan orang Malaysia yang betul-betul nakkan servis yang genuine lah, yang boleh disembelih so not apa dia punya apa orang kata dia punya matlamat dia tujuan dia sebenarnya. Okay. Because one of the provider kat Malaysia ni kan. Betul. Kita tak tolak lah company-company lain pun ada yang bagus-bagus je kan. Okay, sebab apa kita sediakan servis korban ataupun akikah di luar negara? Actually kita nak bagi option kepada customer ataupun rakyat Malaysia. Pilihan dengan harga yang lebih baik. Sebab kita sedia maklum dekat Malaysia ni harga kambing seekor mahal. Betul. Nak dapat bawah 1,000 tu agak susah. Kebiasaannya akan lebih dari 1,000 kan. Tapi dengan harga yang sama di Malaysia kita boleh dapat 2 ekor kambing di luar negara. Betul. 2 ataupun 3 ekor kambing. Betul. Okay, bercakap tentang kita nak provide servis yang alternatif lah dan option lah
Yang affordable kan. Sebab kita tahu kalau macam contoh, apa ni, Fadil Ustaz, Syah Fawaz. apa ni, Abu Anas, Okey. sendiri, daripada Madinah. Tapi kalau sebut pasal korban, memang dia kata lebih aula di sinilah. Tapi ana juga pernah dengar daripada entah, memang ada mungkin, orang yang tak mampu, gajinya kecil, dia prefer juga main korban punya option ni kan? Betul. Ha. Okey, apa yang Dr. Abu Anas beritahu betul. Sebab yang aulanya terpaling afdal adalah kita buat korban di tempat kita sendirilah. Betul, Yang betul. kita boleh saksikan sendiri binatang sembelihan tu disembelih. Ana rasa soalan-soalan ni sampai je kat main korban juga kan? Sampai je. Tapi itulah macam Ana kata tadi, kita memberi pilihan siapa-siapa yang tak mampu untuk korban di dalam Malaysia, kita bagi pilihan yang lebih murah di luar negara. Janganlah sebabkan tak mampu tu tak buat langsung. Sebab ibadah korban adalah ibadah yang sangat-sangat dituntut. Setahun sekali lagi kita nak jumpa benda tu. Ya, Jadi dalam Islam sangat-sangat dituntut. Jadi adalah rugilah kalau kita lepaskan peluang tu. Kalau tak mampu yang mahal, kita ada opsi yang murah. Yang penting buat. Faham. Tapi kalau ada lebihan, of course lah yang lebih terbaik adalah di Malaysia. Buat kat tempat sendiri. Faham. Nak tanya satu lagi, mungkin tak tahulah, pada Ana soalan ni sensitif jugalah. Ana pun ada kawan-kawan yang buat juga servis ni. Kenapa My Korban every year commit untuk ada di Tanah Suci dan uruskan perjalanan operasi sendiri? I mean especially badal haji, you ada dekat Arafah. What for kan? Sebab pernah kena tipu tu lah. So pengajaran dia adalah kita kena ada wakil yang saksikan sendiri. Yang commit every year pergi sana. Betul. In case kalau ada masalah masa tu, kita ada decision maker untuk counter balik apa solution yang kita boleh provide masa tu. Jadi kita tak ambil mudah lepas tangan macam tu. Okay. So soalan nakal dia, sekarang dah susah dah nak masuk Makkah buat haji semua. My Korban still Ana tengok baru-baru ni boleh masuk Arafah. Alhamdulillah. Allah beri rezeki dah. Sebenarnya haji ni Allah pilih. Betul. But macam mana until that commit you boleh ada pusat sembelihan dan memang operasi pun berjalan? Okay, bila when it comes to customer, dan lebih-lebih lagi ini adalah satu amanah dan tanggungjawab, kami cuba beri yang terbaik lah. Walaupun terpaksa tanggung kos yang agak tinggi. Actually nak dapatkan permit masuk Mekah, everything semua kos agak tinggi. So apa yang ada macam tamu haji mention ataupun student-student di Mekah, Madinah what's not mention tak boleh bawah 15,000 tu, My Korban pun malah lebih lagi lah yang tak datang daripada sini kan? Yelah. Kita aware dengan kos-kos yang terlibat tu, tapi itulah kami nak sediakan servis yang terbaik. Yang memang ni entah pantau sendirilah. Pantau sendiri. Kena tengok apa semua. Sebab tak nak apa yang berlaku dulu berlaku sekali lagi. Okay, faham. Apa challenge-challenge Cik sekarang ni yang kalau entah challenge dia sekarang ni? Banyak challenge dia. Kalau yang boleh kongsi lah. Lagi-lagi zaman AI ni, zaman moden ni sekarang ni kan. Aduh, banyak. Ana ada tengok juga yang AI projected gambar-gambar pebadal haji. Tapi Ana tengok baru ni My Korban di Arafah, entah dengan pembadal-pembadal entah. Itulah dia. Bila how do you encounter this kind of ni because you pun tak dekat social media, not that active kan? Itulah dia. Tapi bila kita deal dengan lagi-lagi AI lah. Sebab bila kadang-kadang bila kita report, kita dah hantar apa semua, ada juga customer yang question, betul genuine tak video ni apa semua? Betul bukan AI apa semua? Memang ada customer yang tanya baru ni. Even ada soalan juga daripada customer, kenapa sembelih dalam bangunan? Dua question macam tu juga. Jadi kita wow, this is new, benda barulah, soalan baru untuk kami. Tapi kenapa sembelih dalam bangunan? sebab katanya kalau dalam bangunan ada possibility untuk pakai skrin hijau lah apa semua. Ada soalan tu? Ada soalan. Tapi dia orang tak tengok pusat sembelih yang kerajaan punya pun dalam bangunan sebenarnya. So kita explain lah secara elok beberapa poin-poin. Alhamdulillah customer terima. So tak jadi isu lah. Tapi itulah cabaran dia adalah kita kena lebih proaktif dalam menjawab. Akan ada timbul macam-macam jenis masalah, macam-macam jenis ragam-ragam soalan yang kita kena hadap. Jadi kita agak
Soalan-soalan Penat ilmiah, kan? soalan-soalan yang orang kata soalan-soalan bodoh tu pernah terima tak? Kenapa kambing saya kurus? Boleh, biasa Kenapa biasa. dia sembelih pijak kambing lah apa semua ni Biasa pernah? biasa Ya? biasa tu. Tu soalan biasalah. Itu soalan favourite setiap tahun ni, biasalah kita boleh boleh Ah, boleh layan lagilah. faham, faham, faham. Ha. Um, how do you see My Korban another 10 years? Okay, untuk 10 tahun lagi, uh, Because you mentioned just now sayang kat kambing tu kan. Oh, betul. kecintaan pada kambing tu. Because by knowing you, every year you akan hantar gambar trademark ke Malaysia, you Itulah, selfie dengan kambing kan. itulah, sebelum menuju 10 tahun ni, kami nampak Microban ni akan jadi salah satu dari provider yang terbesar lah. Okay. Sebab actually Microban ni dah bergerak daripada 2017. Kami banyak berada di belakang nama-nama besar ni. Okay. Oh, enta buat B2B juga? B2B. Okay. Kami Ada uruskan, corporate juga sih? ada. Kami uruskan banyak di belakang tabir lah. Kami tak ke depan. So far untuk 10 tahun ni, 10 tahun ke depan ni kita akan nampak Microban akan bersaing dengan klien-klien ni. Okay. Kita akan Secara tolak sihat lah. secara sihat lah. Kita akan tolak branding Microban tu ke depan. Maknanya enta akan appear dekat TV-TV je? Ataupun radio-radio? Mungkin boleh jadi. Wah, nak teruja nak tunggu enta duduk depan TV. Kena bincang dengan tim dulu bajet. Okay. Alright. Alright. Okay. Apa ni, kalau daripada, kalau enta boleh macam bagi nasihat ataupun pesan kan kepada yang menonton podcast ni, especially orang Malaysia ataupun jemaah haji Malaysia. Kalau enta buat servis ni, enta ada dekat sana. Tapi of course market ni pun very open kepada scammer dan terpalit dalam macam-macam kes. Apa pesanan enta kalau orang ternampak video ni dan dia kata, I would like to consider My Korban. So what is orang kata brand promise daripada My Korban actually? Okay. Actually kami di Microban tak janjikan bulan bintang. Okay. Apa yang kami konsisten sehingga hari ini, setiap pelaksanaan kami akan konsisten bagi gambar beserta video. Itu yang kami konsisten setakat ni. Okay. Sebab kami pernah cross juga beberapa pesaing yang lain yang tak dapat deliver pun benda tu. Oh, okay. Dia just sama ada video secara umum ataupun tak ada langsung. Oh, Tapi maknanya umum tu bukan spesifik kambing tu. bukan, dia just secara umum saja. Macam mana proses pemilihan tu berlaku sahaja. Tapi kami di Microban kami spesifik. Let's say kalau nama hantar Syah, memang hantar akan nampak nama hantar kat situ. Itu betul. Anda memang every year buat My Korban lah. So memang kami cuba deliver the best lah dari meaning segi to say laporan tu. ada pesaing lain dia as a generous sajalah. Anda tak pernah buat dekat tempat lain. Ada pun kat Malaysia lah. Itu pun ada nama jugalah. Oh, okay. That one until to date that My Korban can deliver Betul. Kami that commit report to lah. deliver benda tu. That is the best lah yang kami boleh offer kepada customer. Sebab kita aware ramai scammer yang jual nama apa semua, yang jual ILO, ambil duit tapi tak sembelih apa semua kan. Kita aware benda tu. Jadi kita nak cuba tangani masalah tu. Itu yang kita cuba provide lah sekali bukti tu pelaksanaan. Alright. Ana last apa ni podcast host Izzati tanya Ana satu soalan yang pada Ana suka dengar soalan tu. So I would like to ask the same question. I mean, if one day tak semestinya another 10 years, what is the definition of kejayaan bagi you? Definition of kejayaan lah. Okay. Since kami di Microban ni, kami buat servis korban akikah. So actually kejayaan adalah bila kita dapat maksimumkan servis kami ni, lebih ramai penerima manfaat yang terima. Okay. Alright. So meaning to say lagi banyak hati dapat ditentuh, itu kejayaan bagi you. Betul. If you can touch more heart. Bila kita sembelih ni apa semua tu, kita expect distribution tu berlaku dan ramai yang dapat manfaat daripada hasil tu. Alright, I understand. I think that question valid untuk My Korban. For everyone information also, Rashid juga not only honor kepada My Korban,
untuk as a partnership dia juga adalah owner kepada Akar Digital dan dia Partner. juga adalah Partner. owner kepada Haya Travel juga. Itu pun partner juga. So, kenapa ada banyak syarikat dan uh, apa challenge berpartner dengan orang dan sebagainya, the journey itself, 3 GOC ni pula kalau you boleh. Challenge partner dengan Kita keluar sikit ada my korban lah. Ni balik kepada seorang Rashid balik lah, Ketua Rashid kan. I think kambing up and down kena tipu apa semua dah cukup enough lah kan. Tapi cari penyakit lagi, buat lagi 2-3 company lagi. I think bukan 3 company, ada yang dah tutup, ada yang dah buka juga. betul lah. Itu basically semua proses. Proses belajar. Ha. Ada banyak-banyak benda yang kita buat. Ada yang menjadi, ada yang tak menjadi. Okay. Tapi itulah bila kita nak berurusan dengan manusia ni, nak berpartner dengan manusia ni, rasanya partner dengan kambing lebih mudah kot. Dahsyat Itulah sebab manusia ni banyak perangai banyak perangai. Kita kenal hati budi dia, dari segi luaran kita tahu, tapi hati dia kita tak tahu macam mana kan. Aduh, Ana rasa risau lah sebab Rashid cakap dia pandang Ana. Nah, as a general lah. I mean, it quite a challenge lah sebenarnya dengan manusia. Kambing dah tentu dah. Dia duduk, elok, cukup sifat, kita sembelih je. Betul lah. Tapi manusia ni macam-macam ragam lah. Okay, So untuk bisnes, orang berbisnes ni kata berhati-hati sebenarnya. Walaupun kawan kita sendiri apa semua, yang kita kenal lama, pernah tidur sebantal apa semua kan. Tapi Aduh, Ana terasa betul lah. kita tak pernah tidur sebantal. Kita pernah sekatil. Okay. Cuma cautious lah beli, berjaga-jaga. Okay, alright. Ana sebut 3 company tadi. In total semua berapa is it yang tak ada sebenarnya? Okay, yang Registered dan tak registered. Berapa? 5. 5 post Total semua 5. 5 5. Ana rasa lebih kot. 5 lah. For record 5, but saya rasa lebih. So yang ada sekarang ni 3 lah. 3. Tapi semua tu jenis lah kita belajar. Ada benda yang ada benda yang dekat Ana belajar dekat Mykoban, tak belajar tempat lain. Ada belajar dekat Haya Travel, tak belajar dekat Mykoban. So it's a learning process. Apa harapan untuk Akar Digital dengan Haya Travel yang setakat ni ada? Harapan. How do you see Akar Digital? Mesti setia lah. Jangan tinggalkan anak lah. Oh, tu zikir Ana daripada awal tahun lah gitu. Tapi how do you see Akar Digital? How do you see Haya Travel? I mean personally. Tu Akar Digital actually potensi tu sangat-sangat besar. Sebab we are moving towards AI dan semua teknologi ni sekarang. Dan memang rasanya Akar Digital memang dah on track benda tu. Servis yang Akar offer pun memang berkaitan dengan multimedia, dengan teknologi yang latest teknologi kan. So it's just kena strive je lah. Nak nampak macam tu. Kalau Haya Travel? Untuk Haya Travel, okay. Frankly speaking, tourism memang slow lah. Okay. Untuk tourism ni memang Too many slow. competitors atau macam mana? What do you see? Competitors satu hal, tapi itulah masing-masing bersaing secara sihat, tak jadi isu. Cuma dari segi itulah Ana actually tak nampak, bukan tak nampak, travel agency perlu bergerak selari dengan teknologi sekarang ni. Okay, we have to be creative juga. Kena kreatif sebab cari jalan. actually kita sendiri pun masih bergerak dengan cara lama. So kita kena segera adapt dengan keadaan semasa dan baru boleh bergerak ke depan. Itu pandangan Enta ke atau Enta tengah beritahu dengan Ana nak buat apa? Kata banyak pandangan Ana. Sebab macam tengah meeting je. Apa yang Ana nampak di Haya Travel. Okay, Dalam alright. industri itself. Faham. Ada any idea business plan lain tak? Sebab Ana Enta kadang boleh buat surprise kat kan. Sekejut kan kata. Ada Enta terfikir dalam bila kita baru balik haji kan. So ada idea yang tu. Sebab haji kita tinggal bilik berasing kan. Ada few project nak jalan tapi belum dapat execute lagi lah. Masih dalam. But do you have some ideas? I mean some plan jugalah. Kaitan dengan kambing juga lah. Oh really? Oh, kita nak cuba produce susu kambing pula. Oh, okay. Right. Okay, itu kita simpan lah. So, I think kita dah almost sampai di penghujung. Kalau kita boleh recap balik seorang Rashid, I mean daripada belajar dekat Malaysia banyak tempat, dan pergi US, pergi ke Mekah dan buat bisnes kambing, and ada a few businesses also not
I think staff Enta pun ramai sebenarnya. Mm. Anak-anak. Anak-anak kan. Ya. So apa perasaan I mean ada tanggungjawab dan amanah yang sebegini besar. And by knowing you, actually you always pesan kat Ana, ingatkan kat Ana, money ni not an issue lah kan. Kadang Ana ni terlebih risau sangat kan. Enta relax je. Tengok dia ni seorang yang relax je kan. So actually apa perasaan ada amanah dan tanggungjawab sebesar ni tapi Enta boleh kekal relax je? Ke Enta memang jenis yang Tak ada, sebab tanggungjawab tu memang sangat-sangat besar kan. Yalah sebab bawah kita ni tanggungan tu ramai. Dan masing-masing ada family. Bukan kita saja kan. Kita ada anak-anak kita. Tapi staff pun ada anak-anak dia yang ada tanggungjawab mereka? saudaraan apa semua kan. So actually sangat-sangat besar. Pressure tak Syed? Ni Ana tak pernah tanya soalan ni. Pressure tak? Enta pernah rasa pressure tak? Enta pernah cakap dengan Ana directly. Tapi Ana pun tak pernah tengok Enta pressure ke tak pressure. But Ana pernah encounter some pressure yang you should be pressure but you doesn't tell me kan. So actually pernah pressure ke? Pressure lah. Cuma tu lah mungkin anak tak pandai nak menunjuk kot. Tak pandai nak express macam tu. Okay. Itu is so you punya karakter lah ya. Mungkin. Tapi sebab bila tanya tu of course masing-masing akan ada satu perasaan. Macam you nak kena by end of the month nak kena ada some amount kan. Nak kena cover untuk staff and everything. Of course fikir tu ada, tanggungjawab tu ada, rasa takut tu ada, pressure tu ada. Macam maybe it's my style kot. Tak expresskan benda tu. So tak dari segi luaran tak nampak. Alright. So masing-masing ada cara untuk cope sendiri lah dengan pressure. Ana rasa Enta sangat kuat lah. Sebab Enta tak pernah cerita sikit pun dengan Ana. Okay. So kita dah sampai di penghujung. Ana rasa kalau siapa yang dengar episod podcast bersama dengan Rashid kali ni, mungkin ada pesanan ataupun ucapan kepada semua klien atau bakal klien kepada tiga syarikat ini dan especially kepada My Korban as a whole lah. Syed, silakan. Pesanan Ataupun ucapan lah kan yang support My Korban. kalau ucapan kita minta semua support lah. Tak support kita tak kawan. Kita takut podcast ni ada kompetitor tengok kan kata ni nak ni. Ana pun banyak benda masih perlu belajar dan setiap hari adalah proses pembelajaran. Agree. So buat kompetitor ataupun pesaing customer di luar sana tu jangan risaulah, kita bersaing secara sihat. Kan? Even kita sama kita pun bersaing juga. Betul. Everyday kan. So jangan risau. Selagi mana benda yang kita buat tu betul, amanah, insya-Allah akan ada jalan dia. To all klien yang support My Korban. Klien semua, terima kasih banyak support My Korban selama kami daripada 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah, tanpa klien yang ada sebelum ni pun, selama ni kami pun takkan sampai ke tahap ni lah. Dah masuk 9 tahun. Tahun ke-9. 9 tahun. Alhamdulillah. So untuk orang kata untuk satu SME kecil, 9 tahun punya journey tu panjang tu. Betul. I mean as a syarikat, tapi back then masa belajar lagi dah buat tu pun quite a journey for you juga kan. Tapi itulah, alhamdulillah semua tu pengalaman tu yang Ana masukkan dalam syarikat tu. Belajar lah. Okay, alright. Thank you so much Syed. Share dengan Ana. Ana pun dapat tahu banyak perkara baru tentang sahabat saya ni dan insya-Allah thank you so much untuk semua yang menonton episod ini. Diharapkan nanti kita boleh berjumpa lagi di lain podcast Recharge Business with Purpose. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.